Okey geng, kita ada sebuah wajah MMC. Wajah MMC ni dia masalah sistem neko. Ono bagi tahu tambah gas, asyik tambah gas lah. Asyik tambah gas sebulan aja. Sebulan habis terus gas, tambah lagi. Pum sama juga. Habis juga gas. Sebulan aja. Masa dia hanya sebulan sahaja. Gas dia berkali-kali. Asyik tambah gas mati lah ni macam. Mana boleh. Mampus sekali gas 80, 85. Tengoklah atas kedai. Atas kedai tu cas berapa? Kebanyakan 80 lah. Letih. Setiap 1 bulan kena tambah gas. Bila benda ni tak bocor, kalau anda kata sistem neko tak bocor, dia tak akan berkurangi gas. Memang tak akan berkurangi, dia tak akan hilang gas. Melainkan ada bocor. Sebab ono bagi tahu ni, dia dah banyak dah buat. Tak tahulah dia buat macam mana, tak tahulah. Cooling coil dalam dia kata dah tukar dah. Tahun lepas. Pun sama juga, bermasalah juga. Lepas tu dia kata macam oiling apa, oiling dekat pipe-pipe pun dia tukar lain dah. Pun sama juga. Masalah tu tak settle juga. Benda ni dia kalau anda kata gas ni kalau tak bocor dia tak akan hilang. Tapi saya masuk tadi kat 150 ni, saya masuk kat sini tapi lambatlah dia turun. Memang lambat. Meter ni lambat turun, bermakna bocor tu terlalu kecil. Sebab dia hilang gas pun sebulan baru hilang gas. Masuk gas baru pun jangka masa sebulan terus hilang. Jadi kita cari-cari letak air sabun dekat penyambur apa semua ni, dekat filter dryer dia. Tak jumpa lah semua. Tak ada bocor dekat valve pun tak ada bocor, dekat pipe pun tak ada bocor. Hanya punca bocornya daripada sini, tempat untuk masuk gas. Tengok ni, berbuih tu. Sikit ni, nampak kecil je, tak bunyi pun angin. Nampak benda tu simple kecil, angin pun tak bunyi. Tapi bila bocor, berbuih macam ni, walaupun slow sikit, dia tetap akan habis gas. Tetap akan habis. Sebab gas aircon ni dia tak boleh ada kebocoran aircon. Kebocoran mana-mana tak boleh. Bila ada kebocoran, gas akan hilang sendiri. Jadi kereta ni, inilah bocor. Benda kecil je. Benda kecil, bila kita terlepas pandang, jadilah habis modal, tak tentu hala. Macam tu. Nanti kita akan tukar dia punya kepala valve ni. Tengok. Ayo. Ini macam kerja. Letih lah habis duit.